Bolehkan aku baling? Aku pun boleh. Tengok ni. Oi, apa main baling batu? Habislah ikan lari. Apalah korang ni? Dari tadi pancing, seekor pun tak dapat. Main baling batu lagi seronok. Betul. Abang, marilah main. Kita tengok siapa yang boleh baling jauh sekali. Tak nak. Kalau macam ni, elok balik je. Alah, kita orang nak main lagi. Sekejap ya. Cepatlah Upin, baling. Kita tengok siapa boleh baling jauh sampai ke tebing sana. Kalau aku baling paling jauh, korang berdua kena belanja aku. Setuju. Lah, apa yang pecah tu? Main, pergi tengok. Benda kau baling kena benda tu. Apa benda tu? Entah, jom pergi tengok. Jom. Ini macam cermin lama. Ish, siapa yang buang kat sungai ni tak bertanggungjawab. Benda macam ni harus dilupuskan dengan cermat. Kenapa pula? Yelah, tengok sepihan yang pecah ni. Tajam. Bahaya kalau terkena orang yang lalu lalang. Yang datang hendak memancing. Betul. Nanti luka. Tahu tak apa? Wah, cantiknya bingkai cermin ni. Sayang, cermin dah pecah. Kalau masih elok, boleh aku jual. Untung. Bingkai ni elok lagi. Kalau gantikan cermin baru, mesti boleh jual. Wah. Dah. Pergi kemas barang-barang korang. Abang nak buang kaca-kaca ni dulu. Lepas tu boleh balik. Baik. Pergi cepat. Lepas tu macam mana? Torang pun jual bingkai cermin pecah tu kat Uncle Atong. Untung. Wow. 2-3 orang naik beca. Sudah pecah, boleh jual lagi ke? Boleh. Sebab yang pecah cerminnya. Yang mahal bingkainya. Bingkai antik. Uncle Atong cakap. Suka dia dapat beli barang lama macam tu. Siapalah yang susah-susah buang cermin dalam sungai? Kau lagi senang buat dalam tong sampah je. Boleh betul. Memang pelik. Nenek aku kata cermin macam ni selalunya ada misterinya. Tak faham? Ada sumpah. Sumpahan? Ya, sumpahan cermin misteri. Barang siapa melihat dirinya di dalam cermin misteri itu, dia akan terkena sumpahan di mana kehidupannya akan ditimpa malang. Ceng, ceng, ceng. Tak apa-apalah kau ni Zul. Pandai je dia ke cerita. Tak ada siapa nak percaya. Tak apa. Bukan aku yang kata. Nenek aku yang kata. Aku cerita je. Tak percaya sudah. Selamat pagi semua. Cepat. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Seronok berborak. Cikgu masuk pun tak sedar. Dengar cerita Zul, cikgu. Pasal sumpahan cermin misteri. Sumpahan cermin misteri? Wah, menarik tu. Cikgu pun nak dengar juga. Apa itu? Semua jauh dari tingkap tu. Bahaya. Banyak serpihan kaca. Cikgu,
Nenek saya cakap kalau cermin pecah bertanda tak baik. Cikgu, benar gak sih ada sumpahan cermin misteri? Tak ada. Ini semua cerita dongeng. Rekaan semata-mata. Tapi... Dah, tenang semua. Burung gagak je terlanggar tingkap. Burung itu sudah mati ke? Tak gerak pun. Dah matilah agaknya. Mati lagi lah malam. Buka pintu terbaru. Bagus Upin, Ipin. Hai burung. Inilah nasib malang korang. Kena tai burung. Tak percaya lagi. Malangnya hari ni. Kenapa malam? Tak ada apa-apa. Dah tu. Pergi mandi dan tukar baju. Comot betul cucu opah. Baik, Opah. Upin. Apa? Cermin. Cermin tu ada dalam bilik akak. Macam mana boleh ada kat bilik akak? Misterinya. Apa yang misteri? Opah. Opah dah tengok cermin dalam bilik akak tu? Belum. Cantik ke? Opah nak tengok lah. Jangan. Ha? Kenapa? Sebab cermin tu bau malang pada sesiapa yang tengoknya. Betul. Sebab cermin tu lah kita orang kena tahi burung. Lepas tu kena kejar angsa pula. Menakutkan. Macam-macam lah korang. Betul, Opah. Yelah. Opah. Aku pula. Aku jalan Ipin. Aku rasa sumpahan cermin misteri tu betul lah. Habislah kita. Bukan kita je. Orang lain yang dah tengok cermin ni pun habis. Tapi kita masih boleh selamatkan Opah. Opah belum tengok cermin tu lagi. Macam mana? Rose? Ya, Opah? Kenapa korang dalam bilik akak? Tak ada apa-apa. Apa korang buat ni? Kita orang tak buat apa-apa. Cermin tu jatuh sendiri. Betul. Macam mana boleh jatuh? Kita orang pun tak tahu. Apa hal ni? Opah, cermin yang Ros beli dari Angka Atus malam dah pecah. Dia orang yang buat. Kita orang tak sengaja apa. Kita orang tutup cermin tu dengan kain. Lepas tu dia jatuh. Kenapa nak tutup dengan kain? Siapa suruh? Kita orang sendiri yang nak. Sebab siapa yang tengok diri dia dalam cermin tu akan terkena sumpahan cermin misteri. Dan akan ditimpa malang.
Betul. Jadi, kita orang nak lindungi opah dari terkena sumpah hantu. Apa? Sudah tu. Upin, Ipin, cermin misteri tak ada. Kalau betul-betul ada macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi orang baik-baik dari benda-benda misteri yang tak baik. Faham? Oh, faham. Tamatlah riwayat cermin misteri itu. Kenapa, Kak? Jerawat. Macam mana boleh ada jerawat ni? Kan betul. Itulah dia sumpahan cermin misteri. Habislah. Muka akak dipenuhi jerawat batu nanti. Ya. Kurang ni kan. Akak sumpah tadi jerawat. Baru tahu. Boleh akak picit-picit. Kasih meletup. Habis pecah cermin itu. Teruklah korang kena marah dengan Kak Ros. Tak, dia marah sekejap je. Dia lagi risau pasal jerawat dia. Tapi kan, sebenarnya cermin misteri itu bawa tua. Macam mana pula? Akak jual cermin tu ke karnival yang buat pameran kat kampung kita. Dia untung banyak. Lah, ruginya aku. Kalau tahu, aku suruh Abang Is jual kat situ. Itulah nasib malang kau dengan Abang Is. Kerugian. Tak rugi pun. Untung lagi ada. Abang aku dapat 5 tiket percuma ke karnival tu. Siapa nak ikut? Aku nak tiket sakit. Okey. Aku pun nak. Maaf, tiket dah habis. Alah. Itulah nasib malang kau. Kena beli tiket sendiri. Rumah cermin. Nak masuk? Semua nak masuk? Jom. Yeay. 2 dewasa, 3 kanak-kanak. Jom masuk sini. Jom. Jom. Mana akak? Abang Is pun dah tak ada. Sesat tu. Ish. Ipin, cermin misteri tu. Ada lagi dia. Ipin, aku macam nampak sesuatu lah kat cermin tu.